Pernahkah anda tertanya-tanya siapa sebenarnya parti paling tempatan di Sabah menjelang pilihan raya negeri yang semakin hampir? Dalam kemelut politik sekarang, Parti Bersatu Sabah, PBS, menegaskan bahawa mereka adalah parti Sabah yang benar-benar tulen, dan kenyataan itu membangkitkan satu naratif lama yang mungkin anda pernah dengar tetapi tidak semestinya difahami sepenuhnya. Salam sejahtera kepada para sahabat penonton semua. Bertemu kita sekali lagi dalam channel The Scream Media. PBS tegaskan tetap parti tempatan sebenar Sabah. Itulah cerita kita pada kali ini. Dan sebagai disclaimer, berita ini adalah merujuk kepada laporan asal yang ditulis dalam Malaysia Kini serta sumber-sumber sahih yang lain. Artikel hari ini menyoroti kenyataan Johniston Bangkwai, Ketua Penerangan PBS, bahawa walaupun banyak parti mendabik dada sebagai tempatan, PBS tetap konsisten dengan jiwa asalnya dan berkhidmat demi rakyat Sabah. Sejak memerintah Sabah buat kali pertama pada tahun 1985 hingga 1994, PBS mengaku bukan hanya berani bersuara, tetapi juga berfokus pada hasil pembangunan nyata. Kini, melalui kerjasama dalam Gabungan Rakyat Sabah GRS, PBS mendakwa rakyat sudah mula melihat hasil, bukannya hanya retorik politik. Di Kiulu Tuaran, Johniston menyebut wujud perpecahan dalam kalangan parti tempatan apabila 8 calon berlawan. Beliau sendiri bertanding mempertahankan kerusi Kiulu di bawah GRS menentang calon daripada Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat, Parti Kebangsaan Sabah, Parti Kerjasama Anak Negeri Warisan UPKO, Parti Impian Sabah dan Parti Solidariti Tanah Airku. Dalam PRN 2020, Johniston telah menang kerusi Kiulu dengan majoriti 1,221 undi. Menurut beliau, meskipun semua parti menegaskan diri sebagai parti tempatan, pergerakan bersendirian tidak seproduktif kerjasama. Sepatutnya semua parti tempatan bersatu di bawah GRS, ujarnya. Bagi PBS, kekal dalam GRS bukan bermakna tunduk kepada pengaruh luar, sebaliknya, ia strategi penyatuan dan penyampaian hasil kepada rakyat Sabah. Kenyataan ini muncul selepas pengasas PBS, Tan Sri Joseph Pairin Kitingan, mengkritik pendekatan kerjasama PBS dengan Pakatan Harapan, PH, melalui GRS. Dalam satu program kempen, Pairin menggunakan analogi perubatan. Sabah dikatakan sakit dan perlu dirawat dengan membuang elemen yang merosakkan. Sebuah sindiran halus yang dilihat mengkritik penyertaan PBS dalam gabungan yang juga melibatkan Parti Melayu. Namun Johniston menegaskan bahawa rakyat tidak mahu bicara emosi semata-mata. Apa yang mereka mahukan adalah pembangunan ekonomi, pembangunan pertanian, pelancongan dan pemanfaatan tanah subur Sabah. Menurutnya, PBS ingin menyerahkan retorik kepada tepi dan menumpukan pada kerja nyata. Johniston juga bercakap soal kerjasama PBS dengan parti-parti Melayu dalam GRS, menyatakan bahawa ini bukan bermakna PBS tunduk. Sebaliknya, PBS kekal tegas terhadap matlamat memperjuangkan aspirasi rakyat Sabah melalui pendekatan inklusif dan tempatan. Menarik untuk melihat kenapa mesej ini terus digemakan oleh PBS sekarang. Sejak beberapa tahun kebelakangan, PBS telah menegaskan komitmennya terhadap GRS meskipun wujud desakan untuk kerjasama dengan parti lain atau risiko blok baharu muncul. Sebagai contoh, menurut laporan The Star Jun 2025, sebahagian besar jawatan kuasa atasan PBS menolak cadangan bekerjasama dengan Barisan Nasional dan lebih memilih mengekalkan kekuatan GRS. Ini bukan kali pertama PBS menegaskan kesetiaan kepada GRS. Pada Oktober 2024, pucuk pimpinan PBS menafikan dakwaan akan membentuk Pakatan Baharu dengan Warisan, menegaskan bahawa kekal dalam GRS adalah strategi utama mereka. Malah, tiada keputusan rasmi yang diambil untuk menerima Warisan menyertai GRS menurut Johniston sendiri pada Januari 2025. Di samping itu, parti menegaskan bahawa kerjasama PBS Star yang semakin diperkukuh bukan untuk menubuhkan blok baharu, tetapi untuk memperkukuh GRS yang sudah wujud. Dari segi sejarah, gabungan GRS itu sendiri mempunyai akar politik yang mendalam. GRS secara rasmi didaftarkan pada 11 Mac 2022 dan merupakan koalisi parti tempatan seperti PBS, Star, SAPP dan lain-lain.
Dalam pilihan raya negeri 2020, GRS berjaya meraih majoriti dan membentuk kerajaan negeri dengan PBS menyumbang 7 kerusi daripada kekuatan keseluruhan GRS. Tambahnya, kepimpinan PBS sering menggariskan bahawa penyatuan parti tempatan Sabah adalah penting untuk kestabilan politik negeri dan pembangunan berterusan. Dalam satu mesyuarat PBS pada Ogos 2025, Datuk Seri Dr. Joakim Gunsalam menyatakan bahawa model GPS di Sarawak adalah contoh bagaimana parti tempatan yang bersatu mampu memperjuangkan hak negeri. Analisis bersejarah juga menunjukkan bahawa GRS dibentuk bukan semata-mata untuk kuasa politik, tetapi sebagai wadah menuntut autonomi negeri sesuai kerangka Malaysia Agreement 1963 MA63, mengukuhkan lagi identiti pembangkang tempatan yang tidak bergantung sepenuhnya pada parti persekutuan. Walau bagaimanapun, cabaran hampir pasti wujud. Dalam analisis baru-baru ini, satu laporan menyebut bahawa PBS menghadapi kemerosotan politik. Akar umbinya semakin terhakis, sokongan akar umbi menipis dan saingan dalam kalangan pengundi muda menjadi semakin sengit. Ini menimbulkan persoalan sama ada dasar kesetiaan dengan GRS Plus, fokus pembangunan, akan cukup untuk mengembalikan era kegemilangan PBS seperti zaman Tan Sri Pairin. Dari segi akademik, kita boleh melihat naratif PBS sebagai contoh permainan politik identiti. Usaha menegaskan keaslian tempatan dalam konglomerasi kuasa negeri, tetapi juga menyesuaikan diri dengan realiti negeri maju yang memerlukan kerjasama dengan pihak luar. Sama ada pendekatan ini menjadi formula yang berjaya atau jalan buntu, ia mencerminkan dilema parti akar umbi di negeri berbilang etnik dan kepentingan untuk menyeimbangkan aspirasi tempatan dengan keperluan pragmatik. Sejarah juga boleh membantu buat perbandingan. Di Sarawak, GPS terbukti kukuh kerana gabungan parti tempatan yang erat, tetapi Sabah lebih kompleks kerana kerjasama dengan parti persekutuan masih dianggap perlu oleh sebahagian pemimpin PBS dan GRS. Adakah model Sabah akan terus meniru Sarawak atau adakah ia akan mengembangkan formula tersendiri? Bagaimanakah kuasa identiti tempatan akan berinteraksi dengan real politik pembangunan jika kerangka MA63 terus menjadi isu utama? Ini semua persoalan yang layak untuk direnung oleh pengundi dan pemerhati politik. Para sahabat penonton sekalian, jadi di mana kedudukan sebenar PBS dalam lanskap politik Sabah hari ini? Adakah mereka benar-benar parti Sabah tulen yang menepati janji masa lampau, atau adakah pendekatan kerjasama terkini menunjukkan satu transformasi strategik untuk kekal relevan? Apapun jawapannya, ini bukan hanya soal siapa menang kerusi, ia soal bagaimana visi jangka panjang Sabah dimainkan. Kami ingin tahu pendapat anda. Adakah usaha PBS menyatukan parti tempatan melalui GRS langkah bijak atau satu kompromi yang berisiko? Tinggalkan komen anda di bawah. Dan jika anda suka video begini, jangan lupa untuk subscribe supaya kita boleh terus bincang isu Sabah dengan mendalam. Sekian, kita jumpa lagi.